Sebanyak RM58.8 juta peruntukan keseluruhan disalur Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP kepada lebih 6,000 asnaf di Labuan. Daripada jumlah itu, RM39 juta melibatkan bantuan sara hidup sepanjang tahun 2025 dan RM19.8 juta bagi bantuan keperluan barangan asas. Pengerusi MAWIP Said Kamaruzaman Said Kabir berkata untuk bantuan persediaan Ramadan dan Aidilfitri tahun ini pula adalah sebanyak RM6.02 juta. Bantuan itu dilihat mampu bantu golongan asnaf mendapat kehidupan yang lebih sempurna dan tidak merasa tersisih. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Tautan Kasih Aidilfitri Madani 2025 MAWIP. Lebih 5,000 asnaf terdiri daripada 1,200 ketua isi rumah hadir pada majlis itu. Seramai 2,000 anak-anak asnaf yang hadir terima duit raya dengan jumlah keseluruhan tagihan sebanyak RM40,000. Dalam perkembangan lain, lebih 500 individu terdiri daripada keluarga, pendidik dan sukarelawan memeriahkan sambutan Aidilfitri sempena Hari Kesedaran Autisme Sedunia peringkat Wilayah Persekutuan Labuan. Program dianjurkan Labuan Autism Care Centre LACC di bawah Persatuan Autisme Labuan. Ia bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap autisme serta meraihkan anak-anak istimewa. Ada tema yang agak bagus, tema kita Dream is Free. Sebenarnya mimpi itu bebas untuk kami untuk menjadikan sampai ke impian kami. Impian kami kali ini, kami mahu tempat yang sesuai untuk anak-anak kami. InsyaAllah sokongan dan masyarakat Labuan, termasuk pegawai Kerajaan Madani ini, kami dapat membina satu tempat yang sesungguhnya menjadi perlindungan pada anak-anak syurga ini. Pelbagai program diadakan termasuk persembahan kanak-kanak autisme, cabutan bertuah dan lantern walk. Ketika ini LACC menempatkan 220 pelajar.